So ada jogging, tapi lepas minit-minit ramai orang semangat nak brisk walk dan jogging. Tapi lepas 5 minit dah mula rasa semput, dah ada rasa sempit dan akhirnya give up. Padahal masalahnya bukan pada stamina, tapi pada cara pernafasan. So jom aku kongsi dengan korang 3 cara pernafasan mengikut brisk walk, slow jog dan fast jog. Let's go! Untuk korang yang masih belum follow aku jemput untuk korang mengaktifkan kelima-lima butang di sebelah kanan. Tekan butang tambah, kita boleh bersahabat dan aku boleh kongsikan lebih banyak tips-tips yang menarik tentang kesihatan. Jom! Pertama, brisk walk. 2-2. Untuk brisk walk, guna teknik 2-2 rhythm korang. Tarik nafas melalui hidung 2 langkah dan hembus nafas melalui mulut 2 langkah secara perlahan. Kajian Harvard Health menunjukkan badan akan gunakan oksigen 20% lebih efisien dengan menggunakan teknik ni. Degupan jantung pun lebih stabil. Jangan tarik nafas pendek-pendek. Biar nafas seiring langkah. Kedua, slow jogging. 3-2. Bila dah mula slow jog, tarik nafas sampai diaphragm, bukan sampai dada saja. Pegang perut. Rasa dia naik bila tarik dan turun bila hembus. Kajian daripada European Journal of Applied Physiology mendapati teknik ini akan meningkatkan sehingga 15% kecekapan peparu dan mengawal degupan jantung dengan lebih baik. Tak dia mudah. Tarik 3 langkah, hembus 2 langkah. Ketiga, jogging laju. 1-1. Bila pace makin laju, cuba tarik nafas ikut hidung dan hembus ikut mulut. Udara yang masuk dari hidung tu ditapis dan dilembabkan. Elak risiko tekak kering serta ia mengurangkan risiko sakit perut tepi yang side stitch tu. Kajian daripada Journal of Sports Medicine menunjukkan teknik ni boleh mengurangkan hampir 30% risiko cramp. Kalau dah mula semput, turunkan pace tu sikit. Tarik nafas dan kawal rentak semula. Pernafasan yang betul bukan sekadar teknik, tapi kunci antara minda, jantung dan langkah. Sama ada brisk walk atau jogging, kawal pernafasan, tenangkan hati dan nikmati pemandangan. Kerana bila nafas teratur, hidup pun jadi lebih tenang. So korang, jom brisk walk. Jangan malas now. Let's go. Jangan lupa check showcase. Kat situ aku dah filter macam-macam produk yang baik dan bagus untuk kesihatan, exercise, brisk walk dan macam-macam lagi. So, check it out.